الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. Terhormati Tuan Nazir, Tuan Nazir, para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, ahli tuan kuasa serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya pada malam yang penuh barakah ini masih lagi Allah mengizinkan kita untuk sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan seterusnya kita berada dan berehat seketika dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sama kita menyambung kembali pengajian kitab kita Ashabul Rasul karangan Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah taala. Kita berada pada jilid yang kedua dalam kitabnya ini, dan kita berada pada sahabat yang ke-22. Bermaksud kita telah pun mendengar kisah sahabat-sahabat Nabi seramai 21 orang dah. Jadi mudah-mudahan dengan 21 orang sahabat yang kita kongsikan kepada kita semua, termasuk saya, paling-paling tidak pun 21 sifat dah ada dah dalam diri kita, yang kita boleh contohi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab kalau ambil satu saja daripada satu orang sahabat, 21 orang dah 21 sifat. Kan, maknanya banyak kita boleh apply kan. Tengok mana kelebihan-kelebihan. Macam Abu Bakar, kelebihannya mungkin infakkan harta. Umar mungkin disiplin, ketegasan dia. Uthman mungkin malunya dia itu kepada Allah untuk tidak melakukan dosa, untuk nak melakukan dosa dan maksiat. Ali mungkin keberanian dia. So kalau kita teliti balik semua sirah-sirah para sahabat yang telah pun kita kongsikan, bermakna kita akan dapat hayati dan kita boleh hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sirah sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan malam ni kita sambung kepada sahabat yang ke-22, dan saya rasa kita sangat familiar dengan namanya, iaitu Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Bilal ni, kalau saya rasa kita sebut nama Bilal ni, kita tahu dah dia ni adalah, kata Bilal ni siapa? Bilal lah Ustaz. Bilal, kita duk Malaysia ni kita duk panggil Bilal. Tukang azan tu kita duk panggil Bilal. Bilal tu adalah sempena nama sahabat Nabi tu, namanya Bilal. Kalau yang tukang azan tu panggil apa Ustaz? Muazzin dia ni. Tukang azan, bahasa Melayu dia tukang azan. Ataupun muazzin dalam bahasa Arabnya. Kita panggil Bilal. Si ada nombor, Bilal 1, Bilal 2 kan. Kalau di kampung-kampung panggil letak tok dekat depan tu, tok Bilal. Okeylah, boleh lah tu, tak ada masalah apa kan. Cuma kita tahu daripada sudut Bilal tu adalah sempena
nama sahabat Nabi yang ke-22 yang kita nak dengar cerita dia. Kenapa? Sebab dialah yang pertama sekali memandangkan azan apabila syariat azan disyariatkan untuk Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bilal bin Rabah ini adalah daripada Habsyah. Cuma dia bukanlah lahir di Habsyah, cuma dia berasal di Habsyah. Keturunan dia daripada Habsyah. Kalau Habsyah ni kalau bahasa kita daripada Ethiopia lah, Afrika, kulit hitam, kulit gelap. Satu kalau kita tengok nanti di Madinah akan ada momen-momen Bilal dengan para sahabat yang lain, dia bukan saling mengejek, tapi kadang ada satu benda yang tak berpuas hati dengan cadangan Bilal, tak puas hati dengan cadangan sahabat ni, maka dia mula menyebut nama mak dengan menggunakan ya bin Sauda, anak kepada orang hitam, macam tu. Nabi dengar, dan hadis ni adalah hadis yang sahih, Nabi dengar. So Nabi marah sahabat tu. Sebagian kata adalah Abu Zar Al-Ghifari. So Nabi marah Abu Zar Al-Ghifari, dia kata, wahai Abu Zar, kau ada sikit sifat jahiliyah yang masih tertinggal dalam hati kau, kena buang. So Nabi kata, sifat yang suka mengejek dan merendahkan orang, itu tak mau. Sebab Abu Zar dengan Bilal waktu tu dia ada satu benda yang dia tak puas hati perbincangan tu. Abu Zar dia pandangannya lain, Bilal pandangannya lain. Cuma dia tak puas hati tu, dia anak orang hitam. Dia bersauda bahasa Arab dia. Nabi ada di situ dan Nabi terdengar, Nabi marah. So, maksudnya apa yang kita boleh belajar daripada hadis ini, kita kalau mengejek-ngejek orang, itu adalah sifat jahiliyah yang Nabi suruh buang. So tak boleh ejek. Jangan ejek lah. Lagi pula kita nak ejek dia punya keturunan. Kan? Lagi pula kita nak ejek dia punya mak ayah. Walaupun memang ada, bukanlah kekurangan. Saya rasa tak ada kekurangan pun. Cuma dia berbeza dengan orang Arab. Orang yang kulit gelap ni dia tak ada kekurangan pun. Cuma dia beza dengan orang Arab. Orang Arab waktu tu duduk di Madinah semua putih kulit dia, merah. Tapi sebab dia je beza warna gelap kan. Dan bukan dia seorang saja yang kulit gelap. Ramai Khabbab bin Al-Arat. Kan ada lagi Zahir kulit gelap. Yang Nabi peluk dia dari belakang. Itu semua kulit gelap. Cuma ialah sebab hari itu berlaku ada ketidakpuashatian tu. Maka berlakulah macam tu dan terjadilah hadis yang kita bacakan tadi. Jadi Bilal bin Rabah ini dia berasal daripada Habsyah dan dia memang dah duduk dekat Mekah lama dah. Termasuk mak ayah dia sendiri dah. Sebab mak ayah dia memang dah menjadi hamba dah. Mak ayah dia memang dah menjadi hamba lama dah. Di Mekah ni, keturunan Quraisy ni jadi hamba lama dah. So bapa dia nama Rabah, mak dia nama Hamamah. Bapa dia nama Rabah, mak dia nama Hamamah. Dua-dua ni hamba. Dua-dua ni hamba dan hamba kepada orang Quraisy lah. Kalau kita tengok daripada kabilah ataupun Bani Jumah. Daripada kabilah ataupun Bani Jumah. Jumah ni salah satu daripada bani keturunan Quraisy. Quraisy ni kan Fihir bin Malik. Quraisy ni adalah keturunan Fihir bin Malik. Tetapi bawah Fihir bin Malik ataupun bawah keturunan Quraisy ni ada macam-macam lah bani tu. Macam Nabi sendiri, Bani Hashim, Abu Bakar, Bani Taimi, Umar, Bani Adi, Uthman, Bani Umayyah. Nanti akan ada lagi Sa'ad bin Abi Waqqas, Bani Zuhrah. Nanti akan lagi Bani Asad. Nanti akan lagi Bani, macam-macam Bani ada. Bani Makhzum yang menentang Nabi sentiasa. Antara salah satu Bani adalah Bani Jumah yang kita sedang cerita ni. So Bani Jumah ni adalah tuan kepada Rabah dan juga Hamamah ni tadi. So bila kahwin dapatlah Bilal. Okey, bila kahwin dapatlah Bilal. Okey, Bilal ni kalau kita tengok dalam kitab Suwarul min Hayati Sahabah ada menyebutkan umurnya, bahasa paling mudah faham adalah beza umur dia dengan Nabi 20 tahun. Lebih kurang dia nak tepat-tepat tu memang susah nak dapat. Tapi lebih kurang 20 tahun. Bermaksud ketika Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul 40, usia Nabi Bilal 20. Lebih kurang. Okey, ketika Nabi berhijrah usia Nabi 53, Bilal 33. Ketika Nabi wafat usia Nabi 63, Bilal 43. Ada beza 20 tahun. So jadi kita boleh agakkan macam tu sajalah secara tepat dia, kita tak akan dapat spesifik dia punya umur dia. Sebab apa? Sebab apa saya sebutkan umur ni? Sebab saya nak bagi gambaran kepada kita semua Nabi memang boleh berkawan dengan semua jenis umur.
Jadi mak dia Hamamah dan juga ayahnya Rabah ini telah menjadi hamba kepada Bani Jumah ini. Sehinggalah nanti bila bapa dia dah meninggal, mak dia dah meninggal, tinggal Bilal saja. Jadi Bilal ni pun menjadi hamba jugalah sebab dah jadi dah mak ayahnya juga hamba, dia lahir pun memang tetap juga tuan dia nak menjadikan dia sebagai hamba. Dia tak semacam Yasir dengan Sumayyah. Yasir dengan Sumayyah dia daripada keturunan Bani Makhzum lain. Jadi pada keturunan Bani Makhzum, Sumayyah dengan Yasir memang hamba kepada Abu Huzaifah bin Mughirah. Tapi bila mana lahirnya Ammar ni anak kepada Yasir dengan Sumayyah ni lah. Lahir je Ammar, tuan dia Abu Huzaifah ini telah pun merdekakan Ammar. Maka Ammar tak jadilah hamba. Dia tak macam Bilal. Bilal dia ada ayah Rabah dan juga mak dia Hamamah. Tapi tuan dia, Bani Jumamah ni, lahir saja Bilal, tetap juga nakkan Bilal ni menjadi hamba juga. So, bila mana dah meninggal Rabah, meninggal Hamamah, maka Bilal pun menjadi hamba kepada satu orang lelaki daripada kalangan Bani Jumah, namanya Umayyah bin Khalaf. So popular nama ni. Umayyah bin Khalaf ni adalah salah seorang yang menentang Nabi ketika nanti Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Dan nama Umayyah bin Khalaf ini disebut banyak kali oleh Nabi SAW. Dan semua yang Nabi sebutkan itu adalah berupa laknat. Nanti ketika mana Nabi SAW sujud di depan Kaabah, ada satu orang lelaki, Uqbah bin Abi Mu'aid, meletakkan perut unta yang busuk di atas tengkuk Nabi. Nanti Fatimah anak Nabi lari, bersihkan benda tu, Nabi bangun, Nabi sebut nama ketujuh orang. Allahumma alaika bi Abi Jahlin wa Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wa Umayyah bin Khalaf ni, termasuk yang letakkan tadi tu, wa Uqbah bin Abi Mu'aid. Nama Umayyah bin Khalaf ni memang antara nama yang tak pernah lekang oleh Nabi untuk doakan kecelakaan. Nanti Nabi masuk ke Madinah, Nabi tengok sahabat-sahabat semua demam. Antara yang demam Bilal, ada yang tengah cerita lagi. Tapi bila Nabi tengok Bilal demam, Abu Bakar demam tu bukan sebab apa? Sebab rindu dekat kampung halaman. Kan, homesick lah kita panggil. Tapi tak tahu, homesick ni boleh tahu bila nak balik. Nanti hujung bulan boleh balik ya, kita tengok balik mak ayah kan. Tapi Bilal, Abu Bakar dah berhijrah ke Madinah, tak tahu bila boleh balik. Sebab mereka kena keluar, usir. Dan Nabi angkat tangan pada waktu melaknat. Semoga Allah melaknat Umayyah bin Khalaf, Utbah, Abu Jahal, semua. Sebutkan balik nama. Yang kita tengah sebutkan ini adalah lelaki daripada kalangan Bani Jumah. Itulah Umayyah bin Khalaf. Dan Umayyah bin Khalaf ni nanti mati dalam peperangan Badar. Dia dengan cerita-cerita tu. So waktu ni Nabi belum dilantik menjadi Nabi dan Rasul lagi. Dan pada waktu inilah dia menjadi hamba kepada tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni kaya lah. Okay? Salah seorang yang memang banyak harta dekat Mekah pada waktu itu. Termasuklah bukan Umayyah bin Khalaf saja, Al-Walid bin Mughirah ni semua kaya-kaya dekat Mekah ni. So tak ada masalah dalam bab harta. Cuma bila dia duduk dekat bawah penjagaan Umayyah bin Khalaf, pada awal ni memang tidak ada masalah. Macam biasa, jadi hamba seperti mana hamba yang biasa. Tetapi bila mana telah pun Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul, kita juga tahu, kalau kita tengok dalam kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi, maka kita tahu antara yang terawal beriman dengan Nabi SAW adalah Bilal bin Rabah. Selepas daripada Abu Bakar lah. Mana yang betul-betul awal ni adalah Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Talib, Abu Bakar, Zaid bin Harisah, Ummu Aiman. Kemudian daripada tangan Abu Bakar ni kembang lagi dakwah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair. Ini daripada kalangan-kalangan yang merdeka. Mana kalangan-kalangan yang ada harta. Tetapi tak juga kita lupakan mereka yang daripada kalangan hamba-hamba pun masih lagi Abu Bakar sampaikan dakwah. Termasuk tadi Ammar waktu itu ni walaupun dia dah dimerdekakan, tetapi dia masuk Islam dan diajarkan tauhid ini kepada mak dan ayah dia, Sumayyah dan juga Yasir. Termasuk juga Khabbab bin Al-Arat, hamba semua ni. Termasuk Bilal bin Rabah, juga antara yang terawal. Di atas tangan Abu Bakar dakwah mereka sehinggalah mereka beriman dengan Nabi SAW. Bila dah beriman,
kesemua pada waktu ni akan tutup identiti mereka masing-masing pada 3 tahun yang awal Nabi dilantik jadi Nabi dan Rasul. So ketika Nabi dilantik Nabi Rasul mesti Nabi 40 tahun. 3 tahun yang awal itu adalah tahun dipanggil sebagai dakwah secara siri ataupun dakwah secara sembunyi, secara circle dekat saja. So waktu ni mereka tak dapat tahu lagi siapa yang beriman dengan Nabi, tak dapat tahu lagi. Walaupun orang-orang kafir Quraisy mengetahui bahawa Muhammad dia dah ada bawa benda-benda yang baru ni, kaji agama ni. Cuma orang-orang kafir Quraisy antara yang tahu awal adalah pakciknya Abu Lahab. Abu Lahab ni nanti akan menentang Nabi, tapi pada 3 tahun yang awal Nabi menjadi Nabi dan Rasul, Abu Lahab dia buat tak tahu je dulu. Sebab kemungkinan Abu Lahab punya pemikiran waktu tu, dia mengatakan kemungkinan Muhammad ni dia macam pengkaji agama yang sebelum-sebelum ni lah. Ada juga yang mengkaji, tapi mereka senyap kan tu. Lepas kaji senyap. So mereka anggap Muhammad tu sama macam tu. Nanti dia senyap lah. Tiba-tiba lepas 3 tahun Nabi dilantik menjadi Nabi Rasul, Allah perintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. So selepas dakwah secara terang-terangan ni lah yang membuatkan bahawa semua orang tercari-cari siapa yang mengikut agama Muhammad ini akan ditangkap, akan diseksa, ada yang ditamatkan riwayatnya. Selepas diwar-warkan. Ni cerita ni bila? Selepas berlakunya peristiwa di Bukit Safa. Selepas berlaku di Bukit Safa kan Nabi announce, Nabi umumkan bahawa dia adalah seorang Nabi dan juga Rasul. Maka tinggalkan berhala-berhala ni. Maka kena tauhidkan kepada Allah saja, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, muliakan wanita-wanita, anak-anak kecil, bayi perempuan dilarang untuk ditamatkan riwayat. Kesemuanya ini adalah benda-benda yang baik. Tetapi bila Nabi menyentuh tentang religion, agama mereka, kepercayaan mereka, mereka jadi marah. Itu yang bangun Abu Lahab. Itu yang Abu Lahab kata, tabballaka ya Muhammad, tabballaka sa'iral yawm. Alihada jama'atana. Celaka engkau wahai Muhammad. Semata-mata kau himpunkan kami ni, kau nak bagi tahu itu je pada kami, yang bahawa kami tak boleh nak sembah lagi apa yang nenek moyang kami sembah. Itu yang menyebabkan bahawa start daripada situ saja, semua orang yang didapati beriman dengan Muhammad, semua kena tangkap. Mereka periksa. Satu-satu mereka periksa. Sampailah ada yang sembunyikan mereka punya identiti, keislaman mereka pun ada yang dapat tahu. Termasuk Bilal bin Rabah. So Bilal bin Rabah ni kantoi dah. Bahasa kita kantoi ya. Kantoi dah Islam. So bila kantoi, Umayyah bin Khalaf dan seluruh Bani Jumah yang ada ni, yang mana sahabat-sahabat, kawan-kawan Umayyah bin Khalaf ni seksa Bilal. Tuan-tuan, ini pada tahun ketiga, tahun keempat kenabian Nabi. Sangat-sangat sekejap. Maksudnya sangat-sangat singkat. Masih baru. Tuan, dakwah Nabi full 23 tahun je. 23 tahun tu dah kira berjaya. Sebab Allah turunkan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Di ujung nanti Allah telah meredai dah agama ni menjadi agama kau. Allah telah kata cukup dah kesemuanya. Tapi bayangkan itu tempoh 23 tahun. Yang ini baru 3 ataupun 4 tahun. Tapi saya nak kita cuba fikir je. Kenapa ada para sahabat yang mampu untuk mempertahankan akidahnya? Padahal masih baru. 3-4 tahun belajar apa lah? Dan 3-4 tahun pun kalau tuan-tuan tengok kitab yang menyusun surah-surah ataupun ayat-ayat yang awal yang mengikut turutan, baru ada 5 surah ya kan? Baru ada 5 surah sahaja. Dan 5 surah tu bukan full sangat pun. Sebahagiannya. Yang pertama turun adalah surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayatnya. Kemudian turun surah Al-Muntassir. 7 ayatnya. 7-8 ayatnya. Ya ayyuhal muntassir qum fa'anzir. Kemudian lagi turun surah Al-Muzammil. Beberapa ayat aja untuk bangun malam. Semayang. Kemudian turun surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Cerita pasal akhlak Nabi. Innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian turun surah Al-Fatihah. Full. Surah Al-Fatihah full. Dan itu saja surah yang turun. Sehinggalah turun surah Asy-Syu'ara ayat 214. Barulah Allah suruh dakwah secara terang-terangan. So tempoh 3-4 tahun ini ayat tak banyak lagi. Surah tak banyak lagi dipelajari. Tetapi Allah jadikan Nabi itu sebagai Nabi dan Rasul. Untuk dakwah pada permulaannya adalah tauhid dulu. Untuk kukuh.
kukuhkan tauhid para sahabat ni. Sebab itu nanti kita akan tengok bagaimana Bilal bin Rabah diseksa oleh Umayyah bin Khalaf. Bukan seksaan biasa kan. Bilal bin Rabah diletakkan satu batu di atas badan dia dan diletakkan di atas tengah padang pasir. Nanti kemudian diletakkan batu, dibuang batu tu pula, diikat kaki dekat kuda. Diikatkan kuda dekat kaki dia, tali, kemudian ditarik. Kuda tu tarik Bilal bin Rabah ni di tengah padang pasir. Kemudian ada dipakaikan pula baju besi. Ini macam-macam. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang lain juga menyebutkan bahawa Bilal bin Rabah seksaannya sangat dahsyat pada waktu itu, yang menyebabkan kalau kita lah yang kena, mungkin kita juga akan keluar daripada agama Muhammad untuk selamatkan diri. Tapi tidak pada Abu Bakar, tidak pada Bilal bin Rabah. Bilal ketika mana Umayyah bin Khalaf menyebutkan satu perkataan kepada Bilal untuk kau ikut kataku. Sekarang ni wahai Bilal, sebut nama apa yang aku sebut ni. Demi Allah, kamu tetap seperti begini sampai mati. Okey, mungkin ada orang kata, oh, Umayyah bin Khalaf sebut demi Allah tu maknanya dia tahu dah Allah, sebab ada orang tanya. Sebab mereka ni memang mengenali Allah tu. So itu dalam surah Luqman Allah sebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau pastinya kamu tanya pada mereka, siapa? Orang-orang Quraisy ni lah. Kalau kamu tanya pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan jawab yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Mereka tahu nama Allah ni adalah Tuhan. Tapi sebab mereka punya amalan mereka, kepercayaan mereka dah mula terpesong, tersesat, itu yang ada berhala-berhala. Tapi Allah mereka memang masih tahu. Cuma lama kelamaan Allah tu dah mula ke tepi, berhala tu pula yang tinggi. Itu yang jadi hubal tinggi. Itu yang Umayyah bin Khalaf ni pergi sebut dekat Bilal bin Rabah. Dia kata, wallahi, wahai Bilal, demi Allah, engkau tetap akan diseksa begini selagi mana engkau tidak keluar daripada agama Muhammad, serta engkau menyebutkan bahawa kembalilah kepada Lata dan Uzza. Besar tu, berhala-berhala besar mereka. Selagi kau tak sebut kau keluar daripada agama Muhammad, kau tak kembali untuk menyembah Lata dan Uzza, selagi itulah kau kena seksa begini. Tapi bayangkan bila Bilal bin Rabah dengar perkataan Lata dan Uzza keluar daripada mulut dia, ahadun ahad, ahadun ahad. Itu je berulang-ulang. Perkataan lain tak ada. Tak ada perkataan lain, minta maaf lah Umayyah, minta maaf lah Tuhan, tak ada. Yang keluar tetap perkataan ahadun ahad, ahadun ahad. Mana merujuk kepada Allah yang Esa, Allah yang Esa, Allah yang Esa. Bukan Lata, bukan Uzza, bukan Hubal. So bayangkan macam mana keadaan Bilal bin Rabah pada ketika itu. Itu saya kata tadi, tempoh 3-4 tahun ni Nabi tarbiyah apa pada para sahabat ni. Sampai macam ni punya dahsyat pun masih lagi boleh kekal maintain. Satu je yang diberitahu oleh para ulama adalah kukuhkan akidah. Itu je dulu. Akidah ni kukuh. Mereka tak belajar tentang wuduk lagi, tuan-tuan. Mereka tak belajar tentang sembahyang, tak belajar tentang puasa, zakat, semua tak ada lagi. Itu dekat Madinah nanti. Tapi ayat-ayat yang turun itu memberikan faham kepada kita, subhanallah, mereka para sahabat boleh bertahan akidah mereka kerana tauhid yang kukuh. So Allah, Nabi didik mereka, tarbiyah mereka. Allah tetap ada untuk tolong kita. Sebab tu peringkat yang awal ni pun kalau kita tengok surah-surah yang turun pun ada je cerita tentang mendapatkan kekuatan. Contoh bangun malam, kuat. Siapa yang bangun malam akan menjadi kuat. Kuat daripada sudut akidah dia. Orang yang bangun malam bukan senang kan. Sebulan ni je lah senang pun. Itu pun tengok lekap. Itu habis tak ada lah. Kan? Lepas tu tak ada bangun lah. Kuatlah. Tapi kalau siapa boleh bangun malam untuk berqiyamul lail, dia tahajud pada Allah, dia dapat kekuatan kat situ. Satu turun ayat Muzammil pada peringkat awal. So para sahabat yang awal-awal kena seksa, kena torture dengan mak sendiri, ini para sahabat yang lain pun juga. Tapi mereka kuat dengan sebab mereka tahu hubungan mereka dengan Allah itu tidak ada batas. Allah pasti akan tolong. Tuan bayangkan bagaimana Bilal bin Rabah diseksa, setiap hari diseksa. Nabi pun tak mampu buat apa-apa. Sebagaimana Nabi tengok Sumayyah Yasir ditamatkan riwayat oleh Abu Jahal, Nabi hanya doa. Nabi hanya angkat tangan dan doa, sabran ya ala Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Inna mau'idakumul jannah. Kamu semua telah dijamin syurga oleh Allah. So yang ni satu benda yang memang Nabi pun tak mampu. Sebab kenapa Nabi tak mampu buat apa-apa? Sebab Islam minoriti. Islam sangat
sedikit pada waktu itu. Kan tak boleh buat apa. Sama bila tengok Bilal pun. Tapi Nabi SAW dia ada menyebutkan kepada para sahabat. Dia kata, kalaulah aku ada harta, pastinya aku akan merdekakan Bilal. Sahabat terdengar benda tu. So antara yang terdengar adalah Abu Bakar As-Siddiq. So Abu Bakar dia dengar Nabi nak macam tu, dia pergi jumpa Umayyah bin Khalaf. Maka dia kata, wahai Umayyah, aku datang ni untuk membeli hamba kau, Bilal bin Rabah. Dia kata, belilah wahai Bakar, aku pun tak nak jaga dia lagi dah. Bukan kata berapa kau nak jual kat aku ni. So ada letakkan 280 dirham. Plus minus lah, lebih kurang lah. Kita pun tak tahu harga dia macam mana. Lebih kurang lebih kurang. Tapi dia tak letaklah tinggi sangat, dia tak letaklah rendah sangat. Nanti kita tengok dalam kitab Suwarun Hayati Sahabat. Bila Abu Bakar As-Siddiq tanya berapa harga kau nak jual pada aku, dia letak harga setakat separuh je lah, biasa kan. Abu Bakar bagi. Dan pada waktu itu bila dah dibeli, Bilal bin Rabah telah menjadi automatik tuan kepada Abu Bakar As-Siddiq. So Abu Bakar As-Siddiq adalah tuan baru kepada Bilal bin Rabah. Nanti Abu Bakar merdekakan dia. Nanti jap. Bila dah bagi duit itu selesai, kemudian Umayyah bin Khalaf kata, wahai Abu Bakar, dia kata sebenarnya Bilal ni tak ada nilai pun. Kalau boleh aku nak letak, bahasa kita kalau boleh aku nak letak RM1. Maknanya nak menunjukkan penghinaan sungguh kepada Bilal bin Rabah. Ini dalam kitab Suwarun Hayati Sahabat. Mana menunjukkan Umayyah bin Khalaf ni tadi letak, macam tinggi sangat. Tapi Bilal bin Rabah, bila Umayyah bin Khalaf kata pada Abu Bakar gitu, dia kata, Abu Bakar, sebenarnya Bilal ni tak ada nilai pun. Kalau boleh aku letak dia RM1 je. Abu Bakar kata, bahasa kita saya tak tahulah dirham ni berapa banyak dia pada waktu tu. Tapi dia kata, kalau kau letak RM1 pun aku bayar. So ketika mana Umayyah bin Khalaf menjatuhkan Bilal, Abu Bakar meninggikan Bilal. Ini sifat yang kita kena ada untuk orang Islam. Sesama Islam kena ada. Kita tengok orang Islam ada yang ditindas, ada yang dihina, ada yang dikeji, ada yang dicaci. Kita orang beriman, kita sama-sama beriman, naikkan dia balik. Ini yang kita belajar. Sirah ni kita kena belajar macam ni. Dia tak boleh dengar cerita tu, tu kisah dulu saat kita sendiri-sendirilah. Saya memang tak boleh nak berkawan dengan dia. Saya kena perli dia, saya kena caci maki dia. Islam tak ajar macam tu. Tadi yang tak ada Abu Zar Al-Ghifari kutuk mak Bilal pun Nabi marah. Kan? Itu pun Nabi marah, ini kan pula kita. Dan jadilah kita kena ada ambil refleksi daripada sahabat-sahabat ni, memang sayang sahabat-sahabat yang lain. Bila sahabat dihina, sahabat yang lain angkat balik martabatnya. Itu Bilal, Abu Bakar kata, kalau kau tak bahasa kita RM1 pun aku akan beli. So dia pun ambil, Bilal dia dibawa balik. Dan start dari situ Abu Bakar kata, aku merdekakan kau wahai Bilal. So habis merdeka lah, maksudnya dah bebas, dah tidak menjadi hamba, maka terus menjadi orang biasa lah, orang merdeka. So kehidupannya macam biasa lah, macam biasa duduk di Mekah, duduk dengan Nabi SAW. Tetapi kita tahu peringkat awal duduk di Mekah kan susah. So mereka ada yang diseksa lagi, kemudian Nabi perintahkan mereka sahabat-sahabat pergi ke Habsyah. Tetapi dalam riwayat tak disebutkan pun Bilal bin Rabah ini bergerak ke Habsyah, tak ada. Tak tahu, tak ada. Memang tak disebutkan namanya. Dalam mana-mana kitab, dalam kitab Hayatus Sahabah ni pun, ataupun dalam kitab Ashab Rasul ni pun, tetap tak ada. Disebutkan Bilal bin Rabah berhijrah ke Habsyah. Padahal tadi kita sebut Habsyah kan negara asal dia. Tapi tak disebutkan pun Bilal pergi. Ramai sahabat-sahabat ni pergi ni, tapi dia tak pergi. Dia duduk dengan Nabi kat Mekah. Dia tak pergi. Pasal dia lah, dia kan memang tak duduk kat sana daripada kecil. Dia duduk kat Mekah. Bapak mak dia memang dari Mekah lama lah. Jadi dia tak pergilah ke Habsyah tu. Nabi pun tak suruh dia pergi, Nabi suruh dia duduk dengan Nabi SAW. Sehinggalah nanti kita akan dapati Nabi berhijrah ke Madinah, maka Bilal bin Rabah pun pergi ke Madinah. So mereka pergi ke Madinah, Umar Al-Khattab, Abu Bakar, semua pergi ke Madinah pada waktu itu untuk menyelamatkan iman. Sepasal Nabi dah membuat perjanjian dengan perjanjian Aqabah dengan orang-orang Ansar. Perjanjian Aqabah yang pertama, perjanjian Aqabah yang kedua, maka mereka telah pun ada tempat untuk mereka nak bertapak. Mekah tak selamat dah, 13 tahun duduk dekat Mekah. Nabi, para sahabat Nabi pun tak ada perlindungan apa-apa lagi dah. Abu Talib pun dah tak ada, Khadijah pun dah tak ada. So selepas 3 tahun mereka meninggal, Allah perintahkan Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Termasuklah sahabat-sahabat Nabi tadi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdul Rahman bin Auf dan juga Bilal bin Rabah. Okey.
Bila Nabi dan para sahabat telah pun berhijrah ke sana, so pada waktu tu, saya sebut tadi Bilal bin Rabah dia demam. So yang riwayat kali ini adalah Aisyah radhiyallahu anha, anak Abu Bakar, isteri Nabi lah. Waktu ni dah menjadi isteri Nabi lah. Dan dia kata, ayahku demam ketika mana sampai ke Madinah. Satu mungkin cuaca. Sebab kita pun kalau pergi umrah, Mekah pergi Madinah, dia ada beza sikit cuaca tu. Kalau mungkin pergi musim sejuk, Mekah tak sejuk sangat. Tapi Madinah dia jadi sejuk betul. Kadang pakai 3-4 lapis memang tak look lah. Kena bawa selimut hotel tu bawa keluar di masjid tu, punya sejuk lah. Itu pun tak look lah. Kalau musim panas, panasnya di Mekah lain daripada panas di Madinah. So mungkin satu sebab cuaca. Tetapi bila dengar syair-syair yang ada ketika mana Bilal, Abu Bakar dan sahabat lain sampai ke Madinah, mereka bersyair dengan menyebut-nyebut pohon-pohon, gunung-gunung, bukit-bukit yang ada di Mekah. Jadi Aisyah perasan, rupanya mereka demam bukan sebab cuaca, mereka demam dengan sebab rindu dekat Mekah. Maka Nabi dapat tahu benda ni. Bila Nabi dapat tahu, maka Nabi pun, itu yang muncul tadi tu, doa laknat tadi tu. Nabi tengok para sahabat yang lain, maka Nabi terus angkat tangan. Semoga Allah melaknat Umayyah bin Khalaf, Utbah, Syaibah, semua nama-nama yang mereka, sebab mereka lah kita kena keluar. Dan Nabi ajarkan satu doa kepada para sahabat. Dan Nabi doa juga pada waktu itu. Kita pun boleh doa juga. Tapi bukanlah kita tu nak membezakan di antara Mekah Madinah, tapi kita boleh cerita dan boleh doa untuk jadi cinta kepada Madinah. Nabi ajar para sahabat dengan doa, Allahumma habbib ilainal Madinah kahubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, bagilah kami cinta kepada Madinah sebagaimana kami cinta kepada Mekah, ataupun lebih lagi cinta daripada Mekah ni. Madinah ni bagi kami lebih cinta lagi daripada Mekah. So doa inilah Nabi bacakan ketika Nabi mula sampai di Madinah. Sahabat pun baca juga supaya ada kecintaan pada Madinah. Sebab Nabi bukan pernah pergi Madinah. Para sahabat yang berdagang barangkali mungkin pernah singgah, tapi yang lain-lain Bilal tak pernah pergi. Jadi mereka kena duduk dekat Madinah ni tak tahu bila expired date tu, bila tak tahu. Kita kalau pergi sana pasport kita ada expired date dia. Habis dah visa balik, tak boleh duduk situ. Dia kena charge pada datang haram. Kan? Tapi mereka yang duduk dekat Madinah, mereka tidak ada tamat visa sampai bila, tak ada. Kalau hari ini kita tahu dah lah, nanti 6 hijrah mereka pergi ke Mekah, mereka buat umrah tapi tak jadi masuk, buat perjanjian Hudaybiyah, tahun depan 7 hijrah baru masuk umrah qada, 8 hijrah baru masuk pembukaan kota Mekah. So dekat sini kita memang dah tahu dah, tapi mereka yang baru masuk ke Madinah, betul, mereka tak tahu mereka akan balik ke Mekah bila. Mungkin dalam fikiran mereka, tak ada, nampak macam tak ada harapan nak balik ke Mekah dah. So itu yang jadi macam demam. Dan Nabi ajar pula pada waktu itu untuk Allahumma habbib ilaina al-Madinah. Bagilah kami ni kecintaan kami ni kepada Madinah. Sebagaimana kami juga cinta pada Mekah, ataupun lebih lagi kami cinta kepada Madinah berbanding Mekah. So start situlah yang menyebabkan bahawa mereka ini boleh duduk dekat Madinah walaupun selepas daripada itu ujian lagi bertambah dahsyat. Sampailah 1 hijrah, 2 hijrah berlaku perang Badar. Bilal bin Rabah ada dalam perang Badar ni. Okey, sebelum perang Badar, syariat azan dulu disyariatkan. Badar bulan Ramadan. Azan awal, bulan awal, bulan akhir, bulan awal waktu tu Safar. Sebab waktu ni dah ada masjid. Masjid dah ada. Cuma bila dah ada masjid, masjid ni dibina bila? 1 hijrah lagi. 1 hijrah dah ada dah. 1 hijrah ni dah ada masjid, dibina sikit, maka orang semayang dekat situ. Cuma masuk tahun 2 hijrah, awal tahun 2 hijrah, mungkin Muharram Safar, Rabiul Awal pada waktu itu, mereka sedang bermesyuarat. Nabi sedang bermesyuarat dengan para sahabat untuk nak panggil orang datang ke masjid macam mana semayang. So waktu tu mana ada azan lagi, tak ada, nak panggil macam mana. Itu yang mula mesyuarat tu. Ada para sahabat kata, wahai Rasulullah, apa kata kita pakai loceng lah, loceng. Kalau kita bunyikan loceng gitu, orang dengar, maknanya tu kira dah masuk waktu lah. Sebab waktu dah ada. Tuan-tuan kena ingat, di Madinah, Isra' Mi'raj dah berlaku. Bermaksud bila Isra' Mi'raj dah berlaku, dah ada 5 waktu ni. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, dah ada. Tapi bila masuk waktu ni, macam mana nak panggil orang untuk datang ke masjid semayang? Untuk semayang berjemaah. So itu yang mereka bincang tu. Ada yang kata pakai trompet. Ya Rasulullah, kita pakai trompet lah.
Senang. Ini dah tiru orang Nasrani. Loceng dah tiru orang Yahudi. Ada yang kata, ya Rasulullah, kita pakai asap. Kita bakar, lepas tu asap tu naik tinggi, orang jauh boleh nampak. Itu kira dah. Sewaktu lah kita boleh semayang. Nanti orang datang lah. Bincang, tak ada sepakat. Tak ada kata sepakat. Maka Nabi kata tak apa, kita balik dulu. Maka nanti kita bincanglah kemudian. Mungkin ada isyarat-isyarat yang lain. Maka baliklah Nabi dan para sahabat. Salah seorang yang ada dalam mesyuarat tadi namanya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dia ada dalam mesyuarat. Cuma dia juga antara yang memberikan cadangan, ya Rasulullah, kita pakai loceng. So bila dia balik dan tidur, Allah ilhamkan kepada dia satu mimpi. Dia tak boleh bagi wahyu sebab dia bukan Nabi. So Allah ilhamkan dia satu mimpi, yang mana dalam mimpi tu dia bertemu dengan satu orang lelaki yang sedang pegang loceng. Ni hadis sahih ni, hadis sahih macam mana syariat azan tu diberikan. Ni cerita dia. Jadi bila mana Abdullah bin Zaid dalam mimpi tu dia jumpa dengan seorang lelaki yang sedang pegang loceng, lepas tu dia tanya, "Tuan, boleh tak jual loceng tu pada saya?" "Boleh." Dia kata, "Nak buat apa?" "Kami nak panggil orang datang semayang kat masjid. So, bunyi loceng nanti dia orang datanglah." "Jangan." Tuan tu kata. Yang lelaki tu kata, jangan, kalau nak panggil orang semayang, jangan locengkan. Tapi kalau nak panggil orang semayang, maka kau baca kalimah-kalimah ini. Macam mana azan tu lah. Azan lagi kan? Macam tu lah kalimah dia. Allah Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali, sampailah la ilaha illallah. Itu azan. Panggil yang ini, kata dia. Kalau kau nak panggil orang semayang, bagi. Ni kalimah-kalimah dia. Lepas tu dia pun nak pergi. Bila nak pergi tu, dia patah balik. Dia kata sekejap. Yang itu kalau kau nak panggil orang semayang ke masjid. Tapi kalau kau nak dirikan semayang, maka sekarang sebutannya ini pula. Qomat. Yang kita nak qomat selalu tu. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah. Satu. Qad qamatis salat, qad qamatis salat, sampai la ilaha illallah. Maka baliklah lelaki tadi. Tuan-tuan, terjaga Abdullah bin Zaid ni. So of course lah dia rasa macam teruja dan memang tak sabar nak bagi tahu Nabi. Dia bangun, dia pergi jumpa Nabi. Esok pagi jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah." Dia kata, "Ni cerita betul ya Rasulullah. Malam tadi aku mimpi ya Rasulullah. Ada satu orang lelaki ajar aku. Kalau nak panggil orang semayang datang masjid, kalimah dia macam ni Rasulullah. Allah masyaallah." Tentu bayangkan. Kita kalau mimpi malam tadi, apa je kita ingat? Tak ingat apa lah. Tak ingat apa. Ni itu ilham Allah bagi, Allah jaga. Kalimah-kalimah ni bukan senang nak hafal lah tuan. Kita duk hafal tabat yada pun tak dapat jalan tu. Ini hafal azan dalam mimpi betul. Keluar besok, jumpa dengan Nabi, dia baca sesuatu. "Ya Rasulullah, malam tadi aku mimpi begini." Baca dia begini. Lepas tu dia kata, kalau kau nak panggil orang dirikan semayang dah, maka bacaan dia ikhamat ni gini. Nabi kata, "Sadaqta ru'ya." Mimpi kau tu betul. Okey, ini para ulama bahas tentang syariat azan. Adakah syariat azan ini tak dapat pada Nabi, dapat pada para sahabat? Tak. Jawapannya dapat juga pada Nabi. Sebab tu Nabi boleh benarkan benda tu. Sebab Nabi dah dapat dulu, cuma tak dibagi tahu saja. Sebab takkan mungkin syariat azan tu daripada sahabat. Of course Allah akan bagi pada Nabi. Cuma Nabi mengiyakan benda tu sebab dah ada syarat Nabi dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma lepas daripada Nabi kata begitu, kau punya mimpi betul, Nabi kata, ajarkan kalimah ini kepada watak pertama kita hari ini, iaitu Bilal bin Rabah. Kau pergi cari Bilal, wahai Abdullah bin Zaid, ajarkan kalimah ini dan kumandangkan azan. Okey, tu tengok tak biar gitu. Dia pun ajarkan Bilal bin Rabah perkataan tu, masuk waktu solat. Azan, kumandang. Bilal pun pergi tempat tinggi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum ada lagi lagu macam kita lagu sekarang ni. Dia masih perkataan biasa saja. Allahu Akbar. Tak ada lagu melodi tu, tak ada lagi. Bila Bilal kumandangkan azan, semua orang terkejut lah. Kalimah apa pula ni tiba-tiba ni? Antara yang paling terkejut adalah Umar Al-Khattab. Umar ni dia garang lah kan. Strict ni orang kan. Umar pergi tengok Bilal ke atas tu, dia pergi naik, habis jadi azan tu, dia cekaknya Bilal. Dia kata, "Hei Bilal, kau dapat mana ni kalimah-kalimah ni tu?" Dia kata, bukan aku. Abdullah bin Zaid kata dia. Dia tanya dia yang dapat tadi tu. Umar turun, pergi jumpa dengan Abdullah bin Zaid. Dia bertanya, "Wahai Abdullah bin Zaid, kau dapat mana kalimah ni?"
Dia kata aku mimpi malam tadi. Kalimah-kalimah ni aku mimpi, tapi aku dah bagi tahu pada Nabi. Nabi dah endorse dah, benda ni boleh. Bahasa kita bagi kita faham. Nabi benda ni boleh. Nabi yang minta aku ajarkan kepada Bilal supaya Bilal kumandangkan azan. Tiba-tiba Umar kata, aku pun mimpi benda yang sama semalam. So sini boleh kita faham apa dia? Oh, rupanya ada juga sahabat-sahabat lain mimpi yang sama macam Abdullah bin Zaid. So bukan satu orang sahabat yang dapat benda ni. Ini yang bercerita, yang tak bercerita. Yang bercerita dua orang, yang tak bercerita barangkali mungkin ada lagi yang lain-lain yang tak bercerita. Tapi kita faham, oh rupanya bukan hanya sahabat seorang saja yang dapat untuk syariat azal ini. Tetapi yang diberikan syariat azal itu first of course daripada Nabi SAW kepada Nabi, kemudian barulah kepada para sahabat melalui mimpi, dan barulah berlakunya syariat azan pada tahun 2 Hijrah. Dan pada waktu itu Bilal bin Rabah dilantik untuk mengumandangkan azan yang pertama sekali. Dan bukan hanya Bilal bin Rabah saja yang kumandangkan azan. Di zaman Nabi di Madinah ada dua orang yang kumandangkan azan. Pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah bin Umi Maktum. Sekarang Abdullah bin Umi Maktum belum lagi kita cerita, nanti kita cerita Abdullah bin Maktum itu. Tapi dua orang ni saja muazzin Nabi. Pertama Bilal, kedua Abdullah bin Umi Maktum. Bilal ni akan azan pada waktu siang. Pada waktu malam. Abdullah bin Umi Maktum akan azan pada waktu siang. Maksudnya mereka akan cakap, kalau kita dengar suara Abdullah bin Umi Maktum, kita tak boleh makan dah. Maksudnya bulan puasa Ramadan, dengar suara Abdullah bin Umi Maktum saja tak boleh makan. Tapi bila kita dengar suara Bilal bin Rabah, kita boleh makan. Maknanya Abdullah bin Maktum dia akan kumandangkan azan subuh, zuhur, asar, dan Bilal bin Rabah akan kumandangkan maghrib dan juga isyak. Isyak pun dah masuk, kita bagi laluan pada azan dulu untuk kita bagi laluan masuk isyak. Kemudian kita sambung sekali insya-Allah. Baik, tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi 2 Hijrah berlakunya pensyariatan azan, dan 2 Hijrah juga berlakunya pertukaran arah kiblat. Bulan Syaban, itulah daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kemudian bulan depan, bulan Ramadan tahun 2 Hijrah berlaku perang Badar. So dalam perang Badar sekali lagi Bilal bin Rabah jumpa tuan dia Umayyah bin Khalaf ni. Sebab perang Badar ni adalah peperangan pertama lah di antara orang Islam dengan orang kafir Quraisy. So dekat sini yang banyak orang-orang kafir Quraisy mati dalam peperangan Badar. Termasuklah 7 orang nama yang Nabi sebut tadi. Allahumma alaika bi Abi Jahlin wa Utbah bin Rabi'ah, semua tu yang Nabi sebutkan tu semua tamat riwayat dekat perang Badar. Termasuk Umayyah bin Khalaf. Tapi Umayyah bin Khalaf ni cerita dia adalah ketika mana setelah dah ditawan, bukan tawan lah, maksudnya dah tewas, dia bersama dengan anaknya Ali. Ini bukan Sayyidina Ali. Ali anak kepada Umayyah bin Khalaf ini, dia ditangkap oleh kawan baik Umayyah bin Khalaf namanya Abdurrahman bin Auf. Sebab Abdurrahman bin Auf ni waktu ni dah masuk Islam dah lah. Tapi tetap juga dia jalankan kerja dia sebagai orang Islam. Tetap juga dia tak jaga, tak cover. Sebab memang nafsu salah. So dia tangkap lah. Abdurrahman bin Auf ni tangkap Umayyah bin Khalaf dan juga anak dia Ali. So bila tengah tangkap tu tiba-tiba Bilal bin Rabah nampak. Bilal bin Rabah pun terus kata kepada orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin, dia kata, wahai kaumku sekalian, kat sini ada Umayyah bin Khalaf. Dia kata, kalau dia masih selamat, aku takkan selamat. Dia ulang banyak kali benda tu. Kalau dia masih selamat, aku takkan selamat. Kalau dia masih selamat, aku takkan selamat. Seolah-olah macam menyuruh orang-orang Islam, tamatkan saja riwayatnya. Sebab waktu ni masih lagi tengah perang. Tapi bukanlah, tuan jangan bayang peperangan tu tutup, tak ada rest, tak ada berhenti. Ada. Waktu ni berhenti lah ni. Tapi waktu tu bila Bilal bin Rabah kata, kalau dia selamat, aku takkan selamat. Ulang banyak kali. Kalau dia selamat, aku takkan selamat. Ulang banyak kali. Akhirnya orang-orang Ansar dan Muhajirin terus kepung Umayyah bin Khalaf dan juga Ali, anak dia. Akhirnya dua-dua ditamatkan riwayat. Dan Umayyah bin Khalaf mati pada peperangan Badar. Dan waktu itu Bilal bin Rabah, dia mula merasakan kelegaan dalam hatinya. Kerana dia teringat ketika dia masuk Islam dulu, dia diseksa lebih teruk daripada itu. So benda ni memang akan memberi kesan lah kepada Bilal bin Rabah. Kan? Kenapa nak kena seksa sampai macam tu sekali? Sampai pakai baju besi yang dibakar. Sampai letak di atas batu, di atas badan dia, di atas tengah padang pasir. Tarik pula lagi di tengah padang pasir.
So terkesan dalam hidup dia sangat-sangat terkesan. 2 hijrah, 3 hijrah perang Uhud, 4 hijrah perang Bani Nadir, 5 hijrah perang Khandaq, 6 hijrah perjanjian Hudaibiyah, 7 hijrah perang Khaybar, 8 hijrah baru dia cerita dia balik. Tapi bukan maksudnya yang tadi kita sebut tu tak ada dia. Ada, cuma POV dia tak banyak. Ada, dia ikut je serta dalam perang-perang lain, perjanjian Hudaibiyah semua dia ikut. Sampai Nabi SAW pun ada mengatakan bahawa ketika mana Nabi penat, Nabi kata, "Arihna ya Bilal." Rehatkan kami wahai Bilal. Nabi suruh Bilal kumandangkan azan bagi kami rehat. Rehat dalam solat tu, bayangkan. Arihna ya Bilal. Dan sampailah Nabi satu hari ada pernah mimpi. Mimpi Nabi ni adalah mimpi melihat syurga. Nabi kata dalam hadis tu, malam tadi aku melihat satu mahligai yang besar kepunyaan umat aku. Yang pertama adalah kepunyaan Ummu Sulaim. Nama betul dia adalah Rumaisa binti Milhan, mak Anas bin Malik. So aku nampak mahligai itu, dia punya. Kedua, aku nampak mahligai yang lagi besar. Ini pun kepunyaan umat aku, iaitu Umar Al-Khattab punya. Dan ketiga, tengah-tengah aku duduk ke situ, aku terdengar bunyi serekan sandal, selipar, kasut. Dan aku macam kenal je selipar ni, bunyi dia. Dan Jibril kata, itu adalah kepunyaan Bilal dan Rabah. So esok tu dia cerita dekat Nabi. Esok dia cerita dekat Bilal. Dia kata, "Wahai Bilal, kongsikan dengan aku. Apa amalan yang kau buat sampai kau boleh masuk syurga ni?" Dia kata, "Rasulullah, aku mana ada amalan apa-apa yang aku buat? Tak ada. Melainkan ya Rasulullah, setiap kali aku ambil wuduk, aku akan solat 2 rakaat. Itu je amalan aku. Setiap kali aku wuduk, aku akan solat. Setiap kali aku wuduk, aku akan solat." Nabi kata, dengan sebab amalan itulah kau masuk dalam syurga. So ini hadis yang sahih yang Nabi SAW bagi tahu kepada Bilal, yang Bilal masih ada dalam dunia, tetapi Nabi SAW telah pun endorsekan Bilal bin Rabah adalah sebagai seorang ahli syurga. Walaupun dia bukan termasuk dalam 10 orang yang dijamin syurga. Tak ada nama Bilal pun. Tapi kita tak kata pun sahabat-sahabat yang lain tak dimasukkan dalam syurga. Ada, tapi dia punya tu kelebihan dia lain-lain. Macam Bilal. Bilal dengar dah bunyi tapak kaki. Sebab amalan yang dia buat tu. Okay, jadi itu antaranya. Kemudian dalam pembukaan kota Mekah, maka Nabi pun masuk dengan para sahabat, ada Abu Bakar, semua adalah Umar ada. Cuma yang pada waktu Nabi dah nak masuk ke dalam Kaabah, yang ada di sisi Nabi SAW pada waktu itu ialah Utsman bin Talhah, Usamah bin Zaid dan juga Bilal bin Rabah. Utsman bin Talhah adalah pemilik kunci, pemegang kunci Kaabah. So Utsman bin Talhah ni dia risau. Kalau Nabi ambil kunci ini, maka kami daripada kalangan Bani Syaibah. Utsman bin Talhah ni daripada kalangan Bani Syaibah. Ni bukan Utsman bin Affan, Utsman bin Talhah. Pemegang kunci, diamanahkan. Dia takut kalau Nabi ambil, sebab dah buka ni, Mekah dah, masuk Islam semua dah. So kalau Nabi ambil, takut dia orang tak ada kemuliaan lagi untuk menyimpan dan memegang kunci Kaabah ni. Tetapi bila dia bagi saja pada Nabi, Nabi kata pada seluruh orang-orang Arab pada waktu itu, kunci Kaabah ini tetap dipegang oleh keturunan Bani Syaibah. So Utsman bin Talhah waktu ni belum Islam lagi. Dan seluruh Bani Syaibah belum Islam lagi. Tapi selepas dia dengar kata-kata Nabi itu, semua Bani Syaibah termasuk Utsman bin Talhah masuk Islam. So dia membuka kunci itu, dia tetap pegang lah. Nabi tak ambil. Islam bukan macam tu. Islam bukan ambil tempat orang, lepas tu ambil kunci itu, dia mentakbir. Tak. Islam kata kalau nak takbir, tapi takbir dengan undang-undang Allah. Islam buka dekat luar, Yaman, Oman, Parsi, semua ni Islam tak pernah pun nak ambil ketenteraan, kepimpinan, politik luar, tak pernah ambil pun. Cuma kalau kau nak agama kau, la ikraha fid din, tak ada perasaan, duduklah agama kau. Tapi undang-undang, ikut undang-undang Allah. Kau perintah, tak apa. Undang-undang Allah tu bukan menjatuhkan kau, tapi memberikan keadilan pada rakyat. Tanya rakyat, mesti rakyat nak. Tapi mereka, orang yang dah pegang jawatan, pegang kepimpinan dunia ni dah berapa tahun, Rom, Parsi ni, takkan dia dengan Islam. Itu yang berlaku peperangan tu, Al-Qadisiyah, Yarmouk. Sama lah macam ni. Islam tak ambil pun kunci. Walaupun kita, ini kita ambil lah, kita punya kekuasaan ni, kita lah pegang kunci Kaabah, mulia sikit. Nabi tak macam tu. Islam tak macam tu. Islam kata kau tetap juga pegang. Ini dakwah kan. Ambil. Dan dia membuka pintu tu, Nabi pun masuk. Nabi masuk, Usamah bin Zaid masuk, Bilal bin Rabah masuk. Dalam Kaabah tu. Ada orang tanya dalam Kaabah tu ada apa? Tak ada apa. Tiang je lah. Tiang untuk tahan bumbung tu je. Dulu pun bukan ada bumbung pun. Sekarang bau-bau yang lepas daripada tu baru ada bumbung. So letak Nabi masuk dan
Bilal bin Rabah kata Nabi solat dekat situ. Sebab Abdullah bin Umar waktu tu ada juga. Abdullah bin Umar pun turut serta dalam pembukaan kota Mekah, cuma dia tak boleh masuk dengan Nabi tadi. So bila Nabi keluar, mereka semua nak masuk, termasuk Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar masuk saja, dia terus tanya, "Wahai Bilal, Nabi buat apa?" Nabi solat. "Nabi solat kat mana? Tunjuk aku." Bilal tunjuk satu arah, satu tempat. Bila Nabi solat kat sini. So riwayat mengatakan Nabi solat di bucu tempat Rukun Al-Yamani. Nah, situ pandang mana pun tak kisah. Sebab tu dalam Kaabah, Abdullah bin Umar pun dia sembahyang dekat. Sebab Abdullah bin Umar ni antara sahabat Nabi yang paling nak ikut Nabi 100%. Apa yang Nabi buat. Walaupun gaya jalan, gaya duduk, semua dia ikut. Nanti kita akan belajar Abdullah bin Umar. Termasuklah kat mana Nabi sujud tu dia nak sujud. So Bilal bin Rabah, bila Nabi SAW dah keluar, Nabi pun panggil, "Wahai Bilal, naik atas. Kumandangkan azan." So Bilal pun kumandangkan azan dan semua orang terdiam dengan suara Bilal kumandangkan azan. Yang Islam, yang beriman semua seronok membesarkan Allah di Kaabah. Ini satu benda kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi di Kaabah pada waktu itu. Tetapi kita tak nafikan juga ada je nama-nama yang masih lagi tak beriman pada Nabi SAW, yang masih berpura-pura beriman dengan Nabi SAW. Antaranya Usaid, antaranya mereka yang duduk dekat situ, mereka tengok Bilal. Dia kata, "Alangkah bagusnya kalau aku mati 10 tahun yang lalu. Aku tak tengok gagak hitam sedang memekikkan suaranya di atas." Macam tu keadaannya mereka kutuk Bilal. Ni yang tak beriman lah. Yang masih pura-pura beriman dengan Nabi. Mereka takut juga apa berlaku pada dia kan. Sebab takut Nabi balas dendam. Tapi ada yang seronok bila Bilal kumandangkan azan. Maka startlah di situ nama Islam pun dah dekat Mekah, sehinggalah nanti Nabi wafat. Tuan-tuan, Nabi wafat tahun 11 Hijrah. Nabi rupanya ada bagi hadiah. Sebab lepas daripada itu Raja Mesir bagi kepada Nabi satu tombak. Tombak ni adalah tombak hadiah daripada Raja Mesir, Muqaykis. Jadi tombak tu Nabi hadiahkan kepada Bilal bin Rabah. So, setiap kali Bilal nak kumandangkan azan, dia akan cacak tepi tu, dia akan kumandangkan azan. Kalau tempat tu tinggi, dia akan letak bawah, dia akan naik. So, setiap hari dia akan bawa tombak Nabi SAW. Nabi wafat, dia tak boleh nak kumandangkan azan. Ini berlaku pada hari Isnin, Selasa lebih kurang macam tu, sebab Nabi meninggal wafat hari Isnin dan dikebumikan hari Rabu. Tapi bila hari Isnin ataupun Selasa nak kumandangkan azan tu, dia tak boleh nak kumandangkan azan, dia boleh sampai Allahu Akbar, sampailah asyhadu anna Muhammad saja dia kata berhenti. Dia tak mampu lagi untuk nak kumandangkan azan. Nangis, teresak-esak sampai sahabat yang ada dekat bawah pun turut sama teresak-esak. Dan pada waktu itulah dia minta Abu Bakar untuk, "Wahai Abu Bakar, aku nak berhenti jadi muazzin. Aku bukan lagi muazzin kau. Aku muazzin Rasulullah. Dan wahai Bilal, wahai Abu Bakar, tolong aku nak berhijrah ke Syam." So, Syam dah mula naik, orang dah mula buka, orang dah bergerak ke atas. So dia kata, "Wahai Abu Bakar, izinkan aku untuk berhijrah ke Syam." Abu Bakar ni bukan tak bagi. Dia tak bagi tu sebab dia sayang Bilal. Dia tak bagi tu, "Wahai Bilal, kau duduk dengan kami dekat Madinah." Tapi sebab Abu Bakar ni dia sayang juga Bilal. Macam mana Nabi sayang Bilal. Tapi Bilal kata, "Wahai Abu Bakar, kalau dulu kau merdekakan aku adalah kerana kau. Maknanya aku ni milik kau. Kau boleh tahan aku hari ini. Tapi kalau kau dulu merdekakan aku kerana Allah, biarkan aku berhijrah ke Syam." So dia pun dibenarkan untuk pergi sebab yalah, Abu Bakar pun tak boleh nak halang. So berlalulah zaman Abu Bakar, naik Umar Al-Khattab. Zaman Umar Al-Khattab, walaupun ini bukan hadis yang sahih, ini adalah cerita para sahabat yang kalau kita tengok riwayatnya adalah dhaif, tapi ceritakan juga pasal dia bukan palsu, dia hanya dhaif disampaikan oleh para sahabat. Zaman Umar Al-Khattab, Syam dah mula buka, Yarmouk semua dah mula, Islam dah mula naik. Ada satu masa Umar dengan para sahabat yang lain gerak pergi ke Syam. Waktu tu Bilal ada dekat Syam. Dan Umar Al-Khattab minta, "Wahai Bilal, azan." Walaupun Bilal bukan azan kat situ, dia bukan muazzin kat situ. Tapi Umar datang, Amirul Mukminin, dia khalifah waktu tu, dia minta, "Bilal, naik kumandangkan azan supaya kita boleh ingat balik momen-momen kita dengan Nabi." Sehingga dalam riwayat yang dhaif tu menyebutkan bahawa ketika Bilal nak naik saja ke tempat tinggi, Umar telah pun menangis seperti kanak-kanak. Sebab dia teringat, sangat teringat dengan Nabi. Dan kalau macam ni, 10 tahun dengar suara yang kumandangkan azan adalah orang itu.
Tiba-tiba stop, dia tak ada dah. 5 tahun, 10 tahun kemudian baru dengar balik. Apa kita akan ingat? Kita akan ingat, inilah dulu suara masa kecil-kecil. Kita akan teringat macam tu. Sebab tu bila Umar, tapi dia pun sama, tetap tak boleh kumandangkan azan sampai habis. Sampai Muhammad saja dia akan berhenti. Dan ending, hujung, last kali, sebelum dia nak wafat beberapa hari, pun juga dalam yang daif, ini bukan sahih, tapi ini cerita termaktub dalam sirah, kitab-kitab sirah yang muktabar, tapi riwayat yang daif. Bila sebelum Nabi dia nak wafat, dia mimpi Nabi malam tu. Dan Nabi kata, wahai Bilal, betapa kau jauh dengan aku dah. Dulu Bilal dekat Madinah. Tapi bila dia dekat Syam, malam tu dia mimpi dengan Nabi, dia kata, wahai Bilal, jauh dah kau dengan aku. Tak rindu ke? So riwayat ada mengatakan baru bangun saja dia terus ambil dia punya kenderaan untuk menuju ke Madinah, dia berziarah Nabi. Dan waktu ziarah Nabi itu dia berjumpa dengan Hasan, berjumpa dengan Husain, cucu Nabi. Dan Umar masih lagi khalifah pada waktu itu. Dan pada waktu itulah Hasan Husain kata, wahai pakcik, azan lah. Dan Umar pun ada waktu tu. Umar kata, wahai Bilal, azan. Supaya kita boleh kenangkan kembali kita punya kenangan dengan Nabi. Bilal tak nak pada waktu tu, tapi sebab Hasan Husain yang ada pada waktu tu, dia kata, kalau bukan kerana Hasan dan Husain, aku takkan pandang azan. Dia pun naik tempat yang tinggi. Naik, kumandangkan azan. Tuan-tuan bayangkan suara yang dia dengar 10 tahun yang lalu, zaman Nabi SAW, terdengar kembali. Allahu Akbar. Kata Anas bin Malik dan juga kata para sahabat yang lain pada waktu itu, bila sahabat-sahabat yang dekat Madinah tu terdengar suara Bilal, semua berhenti buat kerja. Faham tak? Maksudnya, dia terdengar tu, sampai ada yang kata, Abu Isa Rasulullah. Adakah Rasulullah dibangkitkan balik? Sampai macam tu sekali dia punya pandangan tu. Sebab mendengar suara Bilal, ni zaman Nabi ni. Sampai ada yang berhenti, dan waktu itu kata para sahabat, hari itulah hari yang terpaling banyak dan ramai sekali orang menangis. Orang semua mula ingat balik dengan momen dengan Nabi SAW. Tapi sama, tak habis. Azan tu tak habis sampai Muhammad saja dia berhenti. Kemudian dia minta izin balik ke Syam, dan selang beberapa hari balik, dia meninggal dunia. Dan dia meninggal di Syam pada waktu tu. Dia meninggal di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Walaupun ada hadis yang dhaif dekat sini, tapi bukanlah kita nak ambil itu untuk nak selagi tidak mengaitkan dengan akidah, ia boleh dipakai. Okey, tapi kita cerita itu adalah sebagai bagaimana untuk kita nak melihat kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat dahsyat. Jadi bila kita cerita Bilal bin Rabah ini memang sangat-sangat menyentuh hati kita, sebab kecintaan Bilal kepada Nabi dan Nabi kepada Bilal itu sangat luar biasa. So kita kena belajar sirah Bilal bin Rabah ini juga untuk kita, supaya kita juga boleh mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih lagi daripada yang biasa, insya-Allah. Saya segala itu dulu perkongsian kita pada malam ini. Jumpa lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Masa akan datang kita akan sambung pada sahabat yang ke-23, itulah anak kepada musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang utama, itulah Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal itu musuh dia, tapi anak dia Ikrimah adalah orang yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bincang pada kuliah akan datang. Wallahu alam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami dah tangan mohon kepada-Mu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik. Jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Gunakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu